Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hari aku pink, Kak Iza. Ni ikut muka aku pula. Yellow pagi. Okay guys, good morning. Sekarang pukul apa dah? 7.27. So kita baru gerak daripada Sri Rampai nak ke KL Central. Harap-harap sampai tu sebelum pukul 8. Pukul 8 tiket kita orang, kau tahu tak? Hai guys. Tak nak hati lah macam tak tahu. Dah dekat Lagun. Parasying ni. Tak ada simpul. Lepas pukul 8. Sekarang 7.30. Berapa stesen? Kalau tak ada video sambungan faham lah. Maksudnya tak sambungan banyak. Ada mic sebenarnya. Banyak. Hai guys. Kita orang sempat naik. Memang tepat-tepat pukul 8. Memang semua orang dah tunggu. So asal tu dah aku tersengit. Aduh, ni aku malas ni duduk sengit-sengit ni. Makan. Dia dah tengah nak makan. Tunjuk kat depan kamera. Nanti dia fokus. Oi. Ini je breakfast kita orang sebab memang rushing gila. Itu pun masa tengah berlari tadi sempatlah singgah beli makanan. Itu yang tepat-tepat pukul 8 ni kan. So conclusion dia, jadilah macam kita orang sentiasa berlari untuk pergi ke destinasi. Ya tu. Apalah, dia cakap hari ni dia macam Fazura. Tapi Fazura kena simbaisik tu. Nak tengok Amirah tu mana? Hai, aku Amirah Ottoman. Kau? Fazura. Saya Fazura hari ni. Bangang tu, malas kalau layan. Bye guys, nanti nak simpan bateri. Lepas tu kita nak tidur. Lepas sampai nanti baru kita record, okay? Bye bye. See you guys. Hai guys, kita baru sampai dekat Awadang Sky. Kita nak naik cable car. Aku berapa menunaikan kewajipan. Apa ni menunaikan panggilan anda. Kita dah scan dah. Sekejap ya. Weh, bagus fashion. BQ ke tu? Tak habis dengan BQ aku tampang kan. Tak. Kalau dah ada BQ tiket belum lagi macam mana kan? Tak, reserve BQ kan? Sudahlah BQ. Memang aku tampar muka kau. Lagi waiting time ada kan kita boleh tekan je. Oh, tak keluar lagi? So pukul 10. Pukul 10 baru boleh ni. Baru boleh tekan. Tak ikat lagi ke? Siapa cakap tu? Siapa cakap tu? Oi, kita macam Power Rangers. Sabar, tangan aku tengah terbelit-belit kan. Jangan cakap kita turun balik. Bodoh lah. Dia jangan lama besar dek. Macam kami dah sampai dekat. Sampai di nak mic ke? Mic pula orang dah nak vlog. Dia kena ada mic. Tak ada. Aku kena face. Oh apa? Nampak ni?
Kat atas. Main-main kamera terbalik yang hujung tu. Yang hujung tu tekan ni. Oh. Macam mana? Main kamera. Hai guys. Kita tengah nak ke cable car. Tengok kat depan tu. Pusing depan. Bukan, pusing kamera je. Apa yang bodoh? Okay. Kita dah record. Okay, ni diorang tengah kita. Awak tak cable car kat depan tu? Boleh zoom. Zoom tu nak jumpa. Pandai. Guys, walaupun saya yang minta nak pakai benda ni, tapi lah. Akak, Aki mengharapkan video akak juga Mau kena buka? Ya ke? Mana? Kejap. Busy ni weh. Aku kena keluarkan tiket ke? Dah 5 orang. Hai guys, sekarang kita orang tengah nak. Weh, sumpah kalut. Tak tahu. Ni satu je. Kau nampak tak? Kita orang kalau tak kalut sumpah tak sah. Okay, masuk. Lah, tadi cakap tak payah. Tak boleh 5 orang terus ke? Weh. Kau kena buka Jangan Jangan terlambat extra. Nasib baik aku boleh extra tau. Okay guys, aku dah post tepi lah guys. Dah post. Poin, buat. Ya Allah. Aku tak boleh pakai. Okay guys. Oh, cantiknya korang. Aku Izzat menyapa aku. Dia tengok. Okay, suasana Tak sempat nak kat gambar. kelam kelibut guys. Kelam kelibut. Ni, nampak kau ni? Sini. Mana kat sisi? Kalau nampak aku impress, sumpah. Wah, jangan ikut botak aku Jangan ikut. Nampak kepala je. Buruk ah. Nanti kat sini. Atas dah ni. Kita kat gambar dia. Kat gambar kita semua berdiri je. Cuba jangan satu. Belum. Tukar kamera dulu jap. Tak ada orang. Tiba ada orang hari ni. Tiba. Jangan dia sangat dis. Tak saya fokus speech. Baru pukul berapa yang tak masuk. Primitif ni kau. Harap-harap tadi lah. Apa dia orang nak balik? Innocentnya soalan dia. Mungkin dia orang dah bosan. Kira apa banyak gambar kau sentai? Itulah. Thanks for welcoming us. Mesti dia opening punya. Kita tak 0.5. Lepas kena marah dengan Akif tadi. Bila pula aku marah kan? Aku sebenarnya tak ada mic kan? Ya, dalam beg aku tak mic. Dalam beg aku masih paroti. Oh. Nanti ni aku simpan dalam beg. Nak. Asyik. Hai. Gambar adik kat saya. Mic ni on juga ni. Tak on. Bongok. Bagaimana? Friend photo picture? No. Thank you. Okay, sekarang kena pergi independent terus.
sekarang dekat first. Mic dekat kau pula kan? Stres aku. Gitu. Gitu. Jauhnya. Hai, berjumpa lagi kita. Jumpa lagi. Sekejap. Jangan gerak banyak sangat. Ada air mineral aku letak kat situ. Hai guys, so kita orang kencang kat sini. Sini. Kita dekat first game. So first game ni Independence Day. Sekarang tengah beratur. Tengah beratur untuk first game. Nak buat apa ni? Tengok je ke? Tak, nanti dia nak ni lah, brief. Oh. Rekod kau kan? Handphone kau. Nak rekod apa sekarang? Buat apa? Alright, recruits, you may take photos and videos, but please, no flash photography. I repeat, no flash photography and Archaea, a mysterious alien artificial intelligence. Through analysis of this object and other capture technology from the alien invasion of 2016, the ESD team has made critical advancement. The development of Star Tower's wormhole generator allows research and defense teams to travel at faster than light speeds to anywhere in us to understand our enemy from the Rex, can you guys have calling please? Max, we're having a problem right now. A problem. The signal from Saturn is agitating our alien friend here. Administer a dose of anesthesia. Copy that. Titan, one of Saturn's moons. Now, based on the energy reading, it's a small, unmanned probe broadcasting a message. Nothing to worry about now. This is the perfect opportunity for you to experience firsthand what the Flight Command Center can really do. We need to get up there, and fast, to inspect and identify that signal. Report to the loading area, I'll meet you there. And welcome to the ESD Research and Technology Center. Alright, recruits, you heard that guy? Now let's go, please, move. Let's go. Okay, say hi. Semua semangat ke? Cewa. First game of the day. Apa nak first try ni? First try. Oh, first try. Mana muka saya tak ada. I think it's a bad That woman! Going in. Gotta catch another fight. And then the virus. Nearly every human on the planet wiped out in less than a year. Those of us
belakang. Aku tu jadi buta dah. Kish. Wow, macam artis tau. Macam artis mati buta. Caesar headed to the warehouse. We have to find him before the office do. Wait, what was that noise? The H must be near. Watch your back and keep quiet. Yes, Caesar, wait, these are friends. Caesar, they're not the enemy. That's the enemy. Get out of here. Carl. Keep moving. The soldiers have found us. And I want it clear. I want it clear. I want it raised to the ground. Keep searching the warehouse. There's got to be a way out somewhere. You're not going anywhere. That's it. Damn, you got it. Don't let them. Stop. Quick, forward. Look out. Fire and Leo. Hi guys, Hi guys. Aku tengah video. Second. Right. Mic kat sini. Aircon. Aku nak bagi tahu supaya aku boleh prepare mental. Roller coaster yang macam Ice 8. Guys, nak tahu tak? Fun fact. Ni fun fact tu. Wah, sebenarnya penakut betul. Tapi aku cuba gagalkan diri. Aku gayat gila nak mampus. Aku pernah nangis tau. Tadi second ride dah. Second ride dekat Planet of the Apes. Sekarang third ride. Kita nak pergi Ice Age. Ice Age dengan diorang. Nak naik Akon. Third ride dah dekat Akon Adventure. Ini ekstrim gila nak mampus. Aku dah lah penakut. Aku dah lah gayat. multimedia bergerak. Harapnya video tu okey lah. Let's go there. Lama tak pergi before and after. Before and after. Gitu. Aku tak betul tadi. Okay, this is us before. This is for the aircon ride. Kita tak tahu. Kenapa dia buka? Kenapa kita keluar? Kita salah masuk. Pandai-pandai. Betul lah. Kenapa kita keluar? Macam tu lah. Dah nak dekat lah. Aircon. Okey ke? Tak ada before, tak ada before. Okey ke tu? Before pun dah nervous. Okay, tak ada before. Kita jangan laju Ya.
This is after aircon. Tidur dah tak betul. Jangan bercakap dengan aku lah. This is after. Okay lagi. Boleh kau lagi. Migraine. You. Tak tadi macam kaki lutut macam lepas. Siap dah. Gitu. Itu orang dah sampai sini. Ni lebih betul. Agak semua kau lagi dah macam naklah aku. Okay, ni Fort Ride kita orang. Aku dah mabuk sejak sumpah. Aku nak muntah. Okay, ready for our Fort Ride. Yes. Wait, kita ada checkpoint apa? Wow. Oh gosh, am I glad to see you guys. You'll never believe what happened. If it involves ill-conceived ideas with poorly planned execution, then I'm guessing I'll believe it. We just put the apple back in. I decided to reopen Campo de Sim to educate our youth about some... Switch tracks! Went into the ice cabin. Great, follow me. Okay, it's got that end, we have to turn back. No, we won't. We're on dangerously. Apa ni? Kita. Greetings, bring me your tortured souls that you may be infused with the positive energy of the crystal. You can sure use some positive energy. No, don't touch that nincompoop. I'll just give it a gentle pull. There we go. Oops. You ruined everything again! Betul-betul santai kawan. Betul-betul santai kawan. Budak-budak bodoh kat sana. Tengok. Alah. Kejap subuh tu. Okay guys, jadi dia orang nak terbang ni. Jerit tak? Aduh, dah bodoh.
Jom, jom. Ha? Cantik lah bunga tu. Tu bunga sebelah korang. Akan dapat reward ni. View ni. Saya beratur ni. Kenapa lagu USDM sih? Belum start lagi. Kita belum start pusing ke? Aku dah start pusing. Dah start tu. Situ. Lighting kat sini. Tak, lighting kat sini. Ada lagu. Belum pusing sama-sama. Aku seorang aja. Tak apalah, aku tak nak tu masa tu. Kenapa korang nak pening-peningkan diri ni? Saya nak pening kejap. Pening. Pening lah. Alah, semangat. Kita orang dah ride ke berapa? Tak nampak. Dah 7. 8, aku tak tahulah. Lagi ada tu. Lagi ni. Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Sekejap, macam mana aku nak click? Hello, sebab aku malas nak ni lah. Tapi macam pelik lah. Kita orang sekarang tengah lapar gila. Sekarang dah pukul, sekarang pukul apa? 2 suku macam tu. Kita tengah tunggu ride yang ke 8 ke 9 macam tu. Tapi 3.40. So kita nak makan dulu sebab lapar gila, sumpah. Lapar sangat-sangat. Dia orang cakap sedap. Review lah masa tu. Oh my god, menarik kan? Ni baru nak makan. Sepanjang tadi kita tak banyak rekod guna DJI. DJI semua tinggal dalam local. Kau nak pirah? Tadi tu aku nampak dia orang beli nasi warna orange macam nasi goreng tom yum. Serius lah? So yummy. So yummy. Makanan kita orang. Ini Ha. Boleh main pun. Okay guys, next dah ada beef wonton. Kau nak ambil apa? Nasi. Ni dah berapa ratus. Tak boleh cash Aku ada cash. Aduh, ni apa ni? Oh my god. Wow, look at this. Orang banyak gila siut. Banyak. Sekejap. Kita orang sekarang dekat IKEA sebab tengoklah. Ya, IKEA Genting Skyward guys. Ada IKEA dapat tu. Yum, sedap tu. So sekarang kita nak pilih air jap sebab sumpah haus. Haus gila nak mam. Dia tinggalkan sini je. Sekarang ni sumpah lapar. Harga kat sini pula macam Yahudi gila. So tak tahu nak apa.
orang dekat sana tu lagi ada orang. Mana? Kau ni gimbal. Ada orang. Tu Fatin dengan Dila. And this is Sura tengah ambil air dia. Ni makanan kita orang. Kita orang makan first popcorn chicken, beef noodle and sausage. Bayar dulu. Okay, nanti ambil handphone kat aku. Boleh ke? Oh, okay. Bye. Hi guys, this is us looking so hungry dan tak sabar nak makan. This is us. Tu makanan semua sedapnya. This is us after 8 ride for today dekat Genting Skyworld. Penat, lepas ni ada lagi sebenarnya. Tapi itulah dah baru berapa ride dah macam muak-muak naik gaji. Rasa macam Menguap satu, lapar satu. makin menua. Ya, dah makin tua sangat kita. Cantik lah. So sekarang tengah beli makan, tengah beratus sebab nanti nak sambung ride pukul 3.40. So nanti kan kita tak dapat rekod sebelum-sebelum ni banyak sebab handphone pun tak dapat nak keluar sangat pun. Tinggal je. Semua tinggal barang kat local. So kalau korang nak pergi Genting Skyward, korang plan lah betul-betul Bye-bye. Bye guys. Hi guys, sekarang kita nak ASMR. kita nak ASMR. ASMR bisik-bisik bongok. Coba sekali. Kita nak ASMR. Sorry, kita akan makan. Mari dengar kita makan. Bismillah. Sedap. Dekatlah gambar. Jap, tengok gambar. Tak ada handphone lah. Cantik ke apa aku tangkap ni? Macam kabur je. Tak lah, aku give up. Kau cantik. Bismillah. Makanlah rasa. Nyam-nyam. Laziz. Damn. It's so good, you know. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bima razaqtana wa qina azabana. Korang saksikan yang baru baca doa. Ada satu doa dia bismillah ya awal huwa akhir. Amin. Oh, yang tu apa kami? Sup dia sedap lah. Bagi akak suka sup. Suruh dia makan popcorn dengan sup. Macam mana berlemak berkrim. Kalau dia panas sedap. Okay. Kita orang cakap nak ambil lah. Dekat tempat ya. Nasi. Nam. Saya pula makan bunyi. ASMR. Macam kelapa ni ya. Lapar tu. Akak nak cakap apa-apa ke? No energy. Akak no energy. Macam dia tak ada energy sebab apa? Banyak benda. Pasal kita tak breakfast dulu. Yang pasti nak beli churros tu lah sekali. Kan? Biasa je. Tak, sebab aku suka dia panas, dia besar, faham tak? Sebab dia sedap lah. Tak sedap juga, sedap. Sedap sebab tengah panas. Kalau tak panas tu hampir. Mana yang aku tengok dekat, dia bagi tahu kan ada satu burger cheese tu sedap. Balik nanti kan. Dalam ni ke? Sebab ada aku tengok macam cakap burger sedap lah apa. Dia dah beli pagi. Kita sebenarnya dah nak cari pagi tadi. Dia apa? Yang macam ni dah? Apa dia? Kan tadi masa yang dekat yang Rio tu ada macam kedai-kedai juga. Rasa kat situ. Mana beli tak pergi kan? So hari ni kita takkan masak lah. Dah tutup dah. Ya, tutup dah. Epic Royal. Kenapa dia tutup tadi? Tahu? Boleh buka. Bila boleh Dapat tutup? Tak punya rengkut. Sebab ni kot, sebab ni je. Ya, boleh hujan lagi. Belum lagi. Saya kalau dia available tadi, belum apa beli cerah. Oh, dah. Rasa ni. Nak rasa kuat ni ke sama juga? Tak. Ni lagi. Wah, dah hujan. Boleh nak pakai rengkut gitu. Boleh lah function lah record. Ada. Tapi kita nak tengok video tu. Sedap rasa macam kita ada pasal sini tak? Boleh rasa. Kan sebab ambil sup, sebab rasa macam sup tu dia rasa
hotdog dia. Kalau ada cheese sedap. Kenapa Ira? Kalau pula saya dengan dia. Nasi mi dia tak jatuh. Kalau mi jatuh aku gelak dulu. Cak cekuk. Makan buah. Total damage. First kita beli hari ni total damage 1 mineral water RM5, 1 shaker popcorn. Ambil babe. Watermelon, brownie 1, 2 sausage, 1 beef noodle, pupak RM85. Kau bayangkan 1 mineral water RM5. 12. 85. Macam mana ni? Habislah 100 orang. Itulah makanan je. Tak boleh jadi ni. Korang nak kita reform kan? Reform aku dia rasa. Sekejap lagi 3.40. Saya dah berhenti dah. Sekejap lagi. Kenyang. Energi semua dah low Dengan mengantuk Lepas tu semua dah makan Okay, kita ada pilot. Co-pilot tidur. Sebab tahu. Orang nak ada kat tempat makan. Sebab tadi diorang pun buat kat situ. Dia panggil Fatih. Nah, betul. Let's before terraform. Ira. Ready. Tapi sumpah dia rasa benda tu dia tak ketat sangat. Dah dia kena tolak. Ya. Kita tarik. Boleh rasa lagi kita naik. Guys, maka Jangan. Alright. mata zoom mata. Guys, diorang after main terraform, we also tak dapat weh. Ya Allah, astagfirullah. Diorang after main terraform. Ya Allah, sampai nak nangis weh. Ni pun Gantung laju Macam tu lah. Macam tu lah dah. Red ni memang shaking dia angkat sumpah. you rasa akan tak shake 100% lah. Red. 9 lah 9%. Wah, weh tinggi dah mampus. Kita juga jadi Ramai. dan untuk level bawah tau macam lagi tinggi. Lepas kita naik lantai bawah tu bagi ke bawah dia. Oh. So kita bagi bawah tu rasa ni kan kita dah bengkam kan macam lepas dah mesti dah. Ya Allah ya. Betul tak jadi kan? Tak, sebab dia ada
dia takut suara macam besar tu kau. Kemut. Dia cakap kemut kan. Kau boleh rasa jantung. Kau kalau takut kau kemut tau. Dia seronok tapi macam dia kurang sikit sebab dia sekejap je. Macam kalau lama sikit best macam dah tolonglah dalam tu. Takutlah nak. I mean lah kalau lagi macam sebukan sekali lah 2 kali ke 3 kali okey lah. Seronok lah sikit lah atas rumah balik. Gila. Naik kita turun. Tapi dia seronok ah, takut ah. Semua pun dah tutup dah. Aku dah tak dengar tapi mati je. Oh dia orang tutup pukul berapa? 6. So finally Masuk dah. So kita orang dah habis dah main. Sekarang pun dah pukul 6. Jam kita 6 lebih dah. Ya, tepat. So memang kita orang nak pergi dah solat apa semua. Lepas tu balik. Dah solat. Guys takut. Settle. Takut kat table kau tu beratur panjang. Tembak ni mana tak sedap tu naik bas. Dah. Settle for today. Banyak membantu DJ hari ni. Dan mereka yang boleh lepas trauma kecil. Yelah Ira. Bagus kau lah bodoh. Okay, dah. Annyeong. Kau je cantik. Hi guys, kita dah habis. Dah habis live for the entire day. Bye-bye. Dah ni lah bau macam banyak kan. Guys dah nak entrance dah. Ada ni lah kat gambar pusing-pusing. Tak apalah. Kita teruskan je perjalanan kita. Cool babe. We're going home. Look at that. Hi guys, so kita orang dah on the way balik. Tengok kita orang dah dalam bus. So very tenang. Ni akak, Atin and Dila. And then ni kita orang. So kita orang dah on the way balik. Kita orang dah makan sikit lah perut. Muka pun dah bebas. Muka pun dah togil muka dah. So end of this trip. Overall rating 9/10. We repeat again. Tapi trip ke lain lah pula. Korea. Mungkin dekat pastilah tiba. Doakan. Mungkin lepas budak ni dah bekerja. Dah ada duit sendiri kan. Semua Pama. Yelah tadi outfit check pun semua Pama juga. Allah. Dengar suara je lah. Okay, tak apa. Nanti kat outfit check kami, okay? Tada! Bye. Banyak video and gambar. Bye-bye. Muah. See you again. Annyeong. Bye-bye. Bye-bye. Sama-sama. Mana? Aduh lambat pula ni nak buat video. Takut bodoh dengan muka togel. Bye-bye. Kejut. 이별을 마주한다는 건 오늘이었던 우리의 어제 또는 내일이 없다는 건 아프긴 해도 더 끝없이 상처가 더 나니까 사랑했고 사랑받았으니 난 떠오르겠어